soalan sains SPM bagi soalan objektif. Okey, sebelum tu kita baca soalan dulu lah. Raja 6, menunjukkan satu unsur J. So soalan J, berapakah bilangan neutron bagi unsur ini? Okey, sebelum tu cikgu nak korang highlight lah apa yang dia nak, iaitu dalam soalan ni bilangan neutron. Kita highlight siap-siap supaya kita tak lari lah daripada apa yang soalan nak. Okey, sebelum tu kita kena tahulah apa itu bilangan neutron dan macam mana nak dapatkan bilangan neutron. Okey, sebelum tu adik kena tahulah dalam bab ni iaitu bab unsur, kita akan tahu berkaitan dengan nombor proton dan juga nombor nukleon. Okey, nombor proton ni adalah bilangan proton dalam sesuatu unsur. Itulah nama dia, nombor proton. Nombor nukleon pula adalah jumlah bilangan proton tambah dengan jumlah bilangan neutron. Okey, so kita dah tahulah apa itu nombor proton dan nombor nukleon.